Seorang pengguna berkongsi suasana ketika keluarganya menyambut ulang tahun kelahiran salah seorang ahli. Dalam video tersebut, seorang wanita dilihat mendorong seorang lelaki ke arah meja dalam keadaan tergesa-gesa. Seorang lagi lelaki pula memegang kek, sambil ahli keluarga lainnya membakar lilin di atasnya dengan cepat. Ada juga yang dilihat turut meletakkan kotak dan pelapik kek di atas meja. Beberapa saat kemudian, kesemua ahli keluarga mula berkumpul mengelilingi meja tersebut. Apa yang mencuit hati adalah nyanyian lagu hari jadi yang dinyanyikan dalam tempoh sangat laju. Dengan hanya beberapa rangkap sahaja sebelum mereka cepat-cepat menyuruh lelaki itu meniup lilin, sebaik lilin ditiup, mereka terus bersorak dan segera mengalihkan semua barang di atas meja. Malah, meja itu sendiri turut diangkat dan dibawa ke dapur. Pemilik video turut dilihat menutup suis lampu di ruang tamu, menjadikan suasana sambutan semakin kelakar dan spontan.